Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back to On Point Review. Jam-jam running, jam multi sukan, jam pintar, jam GPS, segala-gala jenis jam kita boleh kategorikan. Jam yang menjadi killer tahun ini, sebelum ini dia T-Rex 3 Pro. Dia dah masuk Pro dan yang ini 48mm dia punya diameter dia. Ini lebih kecil 4mm iaitu 44mm. Nampak sama tak serupa, ia serupa tapi tak sama. Ya, apa dah, okey. Dan jam ini akhirnya telah sampai di Malaysia minggu ini. Dilancarkan saya ingat 7 hari bulan 11 2025 seperti yang dijanjikan oleh Amazfit. Inilah dia, lebih kecil, lebih compact, lebih sleek, lebih elegant dan sesuai untuk siapa. Dan harga dia, jam ini harganya retail 1749. Tapi saya nak nasihat anda lah, retail anda pergi dekat Shopee link, Lazada ataupun TikTok, diskaun banyak gila. Saya nampak dekat Shopee 1600, tapi kat TikTok ada yang sampai 1400 lebih. Jadi anda kena tengok link yang saya letak kat bawah ni kalau siapa nak beli Dan hari ni yang penting sebab saya dah review yang T-Rex 3 Pro sebelum ini, dia tak banyak beza. Dan point saya hari ni, kita nak tunjukkan apa perbezaan ketaranya. Dan yang ini untuk siapa dan yang ini untuk siapa, anda kena tonton sampai habis video kali ini. Tapi macam biasa, bagi siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dekat Kampung Jenang, Marang, Kuala Terengganu. Main-main, saya ada kawan dengan baik kat sana. Siapa-siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long-long. Subscribe. Yeza and thank you. A few moments later. Okey, yang ada pada saya ni, colorway-nya black and gold. Ada satu lagi akan masuk tak lama lagi, Arctic Gold. Nampak dia punya black and gold ni. Dia punya gold ni buat dia sangat-sangat eksklusif. Macam jam yang mahal. Walaupun harga jam ini memanglah dari segi build up, dari segi kualiti, dari segi perisian macam mahal. Kategori-kategori mahal. Tapi harga dia tak semahal yang dijangka. Okay, dan bila dia taruh warna emas macam ni, so ada dua variant. Jadi saya nak menjurus kepada kenapa Amazfit buat jam yang sama macam ni, tetapi saiz dia kecil. Okay, kalau anda lihat jam ini, kalau kita tengok memang dia design untuk peminat-peminat outdoor. Sama ada anda suka hiking, anda suka mountain climbing. Tetapi sebab dia ada 180 sukan, yang lama ni 170 dan yang ini pun ada 180 sukan, bermakna walaupun jam ni nampak rugged, tetapi anda boleh main macam-macam. Itu hari saya pergi gym pakai ini. Saya main pickleball saya pakai ini. Siapa nak main bola, badminton. So mungkin bila dia buat macam ni, lebih sesuai kepada lelaki-lelaki macho gagah. Tangan bicep besar macam ni kan. Perasaan kan. Okay? Maka orang perempuan pun tak naklah beli. Sebab wife saya sendiri try dia rasa besar. So itu jadi segmen dia buat macam ni. Dan masih offer aplikasi-aplikasi enhance terbaru. Teknologi terbaru dari Amazfit. Tetapi saiz yang sedikit kecil. Berapa saiz dia? Of course lah harga. Saiz dia 44 x 44mm. Tebalnya 13. Beza 1mm saja. Ini 14 tebal ya. Okay, tapi tak berapa ketara. Tetapi sebab dia dah kecil sikit. Bila tahu kat tangan ni. Tapi walaupun kecil, wife saya pakai cantik gila. Tapi walaupun wife saya pakai cantik gila, sebab wife saya memang cantik. Jangan begitu dia saya pakai pun still nampak macho dan maskulin. Sebab dia punya, dia punya outlook dia. Dia punya sleek design. And of course bila dia buat macam ni 52 gram berat dia tanpa silicone strap ni. Silicone strap dia pun dah improve daripada yang ni. Yang ni kena pakai tools ni. Ini anda tak payah tools, terus boleh buka dan dia ada universal quick insert, quick install punya silicone strap. Dan ini 46 gram. Perbezaan yang ketara. Walaupun nampak 5 gram tu tak banyak. Untuk orang perempuan 5 gram tu banyak. Okay? So, lagi satu segmen dia, walaupun ada lelaki, tetapi lelaki tak suka pakai besar-besar macam ni. Kalau saya, balance 2 tu memang paling stylo. Nampak modern. Nampak macam nak pergi pejabat, nak pergi jalan pun boleh. Tapi yang ni lebih nampak sporty. So, ini lebih sporty dalam segmen yang untuk wanita dan mereka-mereka yang maybe tangan dia tak berapa besar macam saya. Okey, lain-lain perbezaan ketara dia of course dari segi skrin. Skrin 1.5 inci, besar gila babe. Dengan kecerahan up to 3000 knot, setengah-setengah brand pesaing tu 1500 je. 3000 knot, cahaya matahari terik macam mana pun atau malam anda buka, bapak terang dan memang clear saja anda nak tengok. Especially orang yang rabun dekat dan jauh macam saya ni, tak ada masalah. Dan tetapi ini dia kecil sikit, 1.32 inci. Dan antara perbezaan yang agak kurang sikit, tetapi sebab dia memainkan peranan sebab saiz, bateri. Yang ni bateri dia 700 mAh. Yang ni dia bawah sikit, 640 mAh. Tetapi still banyak lagi. Pakai biasa saja. Yang ini 17 hari tahan. Lama gila babe. Pakai saja.
Yang ini 25 hari tapi ada fakta mengatakan sampai 27 hari pun boleh. Jadi perbezaan yang tak banyak. Pakai GPS, masuk event lah contoh Ironman pun 16 jam. Paling lama 16 jam Yang ni 26 jam, yang ni 38 jam. Maknanya yang Ultra 200 km boleh pakai jam ni kot. So tak payah nak tukar jam ataupun nak charge masa anda tengah masuk event. Sebab saya dah test jam ni, jam ni, T-Rex yang lama ni, dia punya bateri lebih kurang sama je. Pergi anda pernah 10 hari main tracking, saya ingat saya charge sekali je kot. Selebihnya tak payah charge. Setiap kali saya tracking yang 7-8 jam, dia turun antara 15 ke 20%. Bergantung kepada ketinggian. Makin tinggi dia makan bateri sikit tetapi tak ketara. Best gila. Jadi kalau anda buat quick unboxing, kotak dia lebih kurang sama lah. Sekarang dia dah pakai macam panjang tinggi macam ni. Instead yang lama petak macam ni. Ini ada nilai estetika, marketing pun nampak menarik. Dalam tak ada apa. Bila anda buka, anda akan dapat dia punya bezel ni. Pun dah dapat dia punya silicone strap. Dan buku panduan yang saya pun tak pernah baca habis pun. Dan ini magnetic adapter dia. Tetapi kabel tak disediakan. Anda kena pakai kabel sendiri. Okey, simple saja. Dan kabel ni boleh pakai kat hampir ke semua jam-jam yang terbaru Amazfit Malaysia dan sangat-sangat fast charging. Jadi sebenarnya review saya lebih kurang sama je dengan yang ni, tetapi saya nak highlight apa yang saya suka tentang jam T-Rex 3 Pro ni. Of course saya suka build up material dia. Build up materialnya daripada stainless steel, dia dah tukar kepada titanium. Titanium tu anda tahu, pertamanya dia lebih kelaksakan dia lebih kurang sama, malah lebih baik. Tetapi yang paling penting titanium ni dia lebih ringan dan of course lagi mahal lah. Okay? Sebab tu dia naik sikit. Kemudian yang paling best part ni, Sapphire Glass brother. Dan ini pun sama. Sapphire Glass ni macam jam-jam yang harga 10,000 ke 20,000 yang mahal-mahal tu. Dia bagi Sapphire Glass untuk jam yang harga 1,000 lebih saja. Saya dah tak sengaja test, saya dah buat destructive test. Padahal campak je. Letak kat batu. Tak ada apa-apa. Sapphire Glass. Tak payah nak pakai screen protector tambahan. Dan sebab dia lasak ni, dia ada grade 5 military grade. Maknanya lasak gila. Jatuh macam mana pun susah nak rosak. Dan dia boleh kedalaman 10 ATM. Maknanya kalau siapa nak gunakan untuk scuba diving, ada yang tanya tu lagi, sehingga kedalaman 45 meter. 45 meter dalam tu babe. Saya pernah pergi Mata King, Nasi Padan pun. Tapi saya snorkeling je lah. Anda boleh pakai ini sebab memang ada ambassador kita dari Amazfit Malaysia yang gunakan untuk diving. Mudah bestnya ada mikrofon, speaker. Saya dah tunjuk dalam video sebelum ni, boleh bercakap dengan AI. How is my sleep yesterday? Anda boleh dengar muzik, bercakap telefon, sama ada anda nak sambung Bluetooth, dengar earphone, apa saja third party earphone boleh pakai, ataupun nak buka speaker bagi satu dunia dengar anda tengah bersembang dengan skandal anda. Kemudian barometer, altimeter, sensor dia tu yang saya sangat appreciate. Dah updated. Cuma saya tak sempat test. Ni macam alasan kena naik gunung lagi tinggi ni. Okay? Yang bagi saya dah kena plan something gunung lagi tinggi-tinggi. InsyaAllah next year. Rindu nak hiking sebenarnya. Dan sebab itu 6 sistem satellite detection sangat-sangat accurate. Tak ada masalah. Saya dah test di kawasan yang paling ekstrim. Saya dah berlari marathon tapi bukan jam ni lah. Jam yang lagi satu Amazfit. Lebih kurang sistem yang sama. Mantap. Tak ada masalah. Dan event-event yang terbaru saya pun saya pakai jam ni. Tak ada masalah. Jadi dari si ketepatan GPS tak ada persoalan langsung. Sebenarnya saya ada brand-brand lain jam. Tapi saya tak sesuai lah saya nak tunjukkan. Saya dah berlari. Biasa berlari pakai 3-4 jam. Saya dah comparekan antara yang paling accurate. Nice. Dan dia punya aplikasi OS Zeppelin 5 antara yang terkini, yang terupdate sekarang. Dan jangan risau, apa saja aktiviti anda boleh kita transfer atau integratekan ke aplikasi seperti Strava. Tak ada masalah langsung. Tak perlu nak kecoh, tak perlu nak ribut. Sebab boleh pergi ke Strava. Siapa kata tak perlu Strava. Kemudian ada build up flash. Ini dua-dua ada. Okey, dua-dua ada saya tunjukkan Ni dah tunjuk lagi, tunjuk lagi lah tengok ni. Tak nampak kot, ini terang sangat kan. Okey, ini dua-dua ada. Ini terang gila. Ini yang penting. Setengah jam tu dia pakai skrin sebagai lampu. Ini bila anda pergi trekking atau malam kat bilik, atau pergi jogging pagi nak cari kunci dalam kereta, ini dia flashlight yang anda perlukan. Kemudian anda boleh je transfer. Total ada 26GB storage. Music transfer masuk terus dalam jam ini. Tak perlu nak berat-berat susah payah nak bawa handphone untuk berlari kalau siapa-siapa nak menikmati muzik. Kalau saya earphone saya kurang minat kecuali dalam gym.
Tetapi untuk berlari anda buka ni boleh je. Saya pernah masuk event, biasa anda dengar, tengok orang buka lagu dan sebagainya, ni orang buka ceramah politik pun ada. Yang tu seram sikit. Okey, kita pergi quick lah. Walaupun setiap kali review saya akan tunjuk kalau anda nak explore jam ni, dia ada atas. Ada slide bawah. Slide dari bawah ke atas. Kalau anda slide bawah ni, dia punya sistem lah. Dia punya maintenance, yang quick button dia. Dia dah tak ada widget bulat-bulat tu. Ini anda punya status tidur, anda punya biocharge, anda punya activity. Okey, kalau anda slide ke kanan, akan keluar notifikasi email, WhatsApp anda, kalau anda linkkan. Dan ke kanan pun menarik, ada workout, map, macam-macam ada kat sini. Tapi kalau anda tak suka slide, sebab dia punya screen dia selain cerah, super smooth. Ada setengah-setengah jam yang mahal tu pun lagging ni tak pernah ada masalah. In fact, kalau anda berlari, tangan berpeluh-peluh nak tekan sensor dia ini macam. Saya jujur cakap, saya dah try banyak kali. Okay? Kemudian kalau anda tak suka, anda tengok ada butang-butang button kat sini. Dia punya texture, bila colour emas ni, ini pun dah menarik. Colour macam ni tapi kecil, dia besarkan lagi. Ini speaker dia, mak kau. So anda tak nak tekan screen, boleh tekan ni. Sebab anda tak pasti, boleh tekan ni. Okay. Ada 4 button, tak perlu nak kecoh. So bila ada 4 button, anda ingat. Bila anda, contoh anda lari, anda nak buat laps, ketika buat interval, tangan anda dah tahu nak tekan mana, tak pening, tersalah tekan dan sebagainya. Padu gila. Ataupun anda nak lock screen ketika aktiviti pun boleh. Semua adjustable. Apa yang saya suka tentang jam ni? Pertama, saya suka Advanced Bio Tracker 6.0. Apa dia Bio Tracker ni? Saya ringkaskan. Ada biocharge. Biocharge ni anda boleh tahu tahap kecergasan anda pada hari tu. Dan dia punya sensor untuk jantung anda ada HRV. Ada resting heart rate, sleep heart rate. Dan untuk orang sakit jantung macam saya ni, saya selalu appreciate benda ni sebab dari segi tidur dan heart rate anda boleh tengok trending. Anda boleh tengok dia punya pattern dan kemudian anda boleh signal atau ada apa-apa abnormality. Biasa dia akan detect, dia akan signal kepada anda. Saya boleh cek. Kemudian kekerapan tidur, regularity. Kemudian sampai anda punya apnoea, anda punya berdengkur berapa kali pun. Kadar jantung, pernafasan anda ketika tidur, padu gila. Itu dia bio tracker. Kemudian boleh tengok oxygen level. Lepas tu boleh tengok anda punya stress level. Boleh tengok macam-macam lah nadi anda dan sebagainya. Semua ada pada satu jam ni. Tak sempat saya nak ceritakan satu persatu. Kemudian dari segi ZEP analysis anda tengok dari segi ZEP analysis ni paling padu lah. Okay? Kalau anda buka dari segi analisis saya, dia ada overview, biochart, sleep dan exactions. Kemudian workout dia, analisis sangat-sangat detail. Kemudian ada ZEP Aura, saya dah pernah cerita kat video sebelum ni. Dan kalau anda pergi ke device lagi mantap. Watch face dia ada beratus-ratus, yang percuma banyak. Kemudian ada checklist, health monitor, device setting, shortcut, device app setting, yang ni banyak. Ada training, ada ZEP coach, ada jam dunia, ada alarm, ada cuaca, ada voice memo, jet lag manager, map, offline map dia padu gila. Tapi anda kena transfer, itu maybe saya boleh buat satu video khas macam mana nak transfer map dalam jam ni. Okey, saya tunjuk mudah saja nak transferkan file GPX ke dalam jam Amazfit anda. Mula-mula anda kena download, cari event-event yang ada file GPX, biasa event trail tapi event run pun ada, dan kemudian anda linkkan saja kepada ZEPX anda sebab Amazfit dah lama ada GPX file ni, boleh guna offline dan transfer BIP 1 sampai T-Rex Pro 3 ni, dan bila dah transfer mudah saja dan anda linkkan terus sebab anda dah buka Bluetooth kan ke jam anda dan mudah saja dah transfer dah pun. So buka apa aktiviti yang macam anda nak buat seperti outdoor running, anda pergi ke navigation dan kemudian boleh guna terus file-file yang anda dah transfer tu. Dia ada 26 gig, boleh save macam-macam route. Tetapi persoalannya betul ke anda nak guna masa run? Sempat kan anda nak tengok kalau lebih-lebih lagi yang lari laju. Tetapi biasanya orang trail atau hiking saja. Tetapi apa pun, mudah saja transfer GPX ke Amazfit. Boleh telefon kat jam ni, tak perlu bawa handphone. Banyak gila tak tercerita, okey? Kemudian boleh find device. Kalau ni jam hilang, salah satu, boleh cari sesama dia. Best gila, okey? Kemudian, apa lagi yang saya suka? Harga lah. Terus terang tak perlu saya sebutkan nak compare dengan brand-brand lain. Terus terang dengan pengisian dan perisian analisis macam ni dan accuracy dia, ketepatan dia, harga dia pada saya terlalu rendah, terlalu murah. Harga segi bawah 2,000, memang saya rasa apa yang di offer tu jauh melangkaui harga dan apa yang ditawarkan oleh satu jam ini. Untuk saya, setiap orang perlu ada jam, tetapi mengikut bajet masing-masing. Kalau ini adalah antara jam kira high end daripada Amazfit. Kalau anda punya bajet bawah 1,000, ada macam-macam range dan dia punya penggunaan
build up quality juga berbeza dan function juga berbeza. Tapi apa yang penting, anda menggunakan app yang sama, analisis yang sama, dan kebanyakan sensor yang ada pada jam Amazfit ni lebih kurang sama. Okay, so kali lagi, jam ini, lagi satu apa yang saya suka anda tengok kalau dia punya strap ni, dia tinggi macam ni dia tinggi macam ni kan, tapi yang ni boleh baringan, lagi lawa. Sebab tinggi macam ni kurang sikit, nak ambil gambar pun susah sikit kan. Tapi dia ada sebab lah, pasal dia ada frame dia dekat sini yang nak bagi dia nampak lebih lasak, tapi ni tak perlu pun. So lebih fleksibel, sebab untuk tangan yang kecil bila tak ada frame macam tu, pakai sangat-sangat selesa dan stylo. Okay, itu saja review saya kali ini, perkongsian saya kali ini. So kita semoga bermanfaat. Kalau ada soalan-soalan yang cuba anda nak tanyakan, saya akan try jawab. Sebab untuk video macam ni, maybe saya tak akan go detail, atau kita boleh buat segmen tertutup. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen, dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebabkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Salam.